Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari mungkin kita sibuk bekerja, mungkin kita sibuk berbelanja, mungkin kita sibuk pergi ke pasar, nak siapkan barang-barang, mungkin kuih muih, kita nak masak untuk hari raya dan sebagainya. Namun jangan kita menjejas malam kita. Berbuka saja kita tahu itulah tibanya peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hentikan segala apa yang boleh melalaikan kita daripada mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus rebut peluang ini. Namun kita tidak boleh paksa orang, tidak boleh buat orang buat macam kita. Mungkin kita ambil cuti, kita sanggup membuang 1 minggu cuti kerja kita untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut nanti mata, mulut, telinga kita dan sebagainya, hati kita terganggu. Kita tidak boleh paksa orang untuk melakukan perkara yang sama. Namun kita semua ada hak-hak kita yang kita ingin memperjuangkan dan pastikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala.